mula-mula search harga KL dengan ni dapat harga sini lagi better banyak. That's why saya sanggup dari KL datang ke Ipoh untuk ambil motor. Dan nombor 2-nya servis lah. So bila saya dah confirm beli tu, saya kata tak puas hati dengan tayar je sebab tahun lama kan. Lepas tu tayar baru dapat. Memang puas hati lah. Sangat puas hati lah dengan harga yang dia bagi. Confirm. Dah recommend pun. Dah recommend dah. Sebab dia orang tanya, kenapa ambil kat Ipoh? Orang heran kan, jauh kan. Cik harga, compare harga je. Compare harga yang sekarang KL tu, yang dalam marketplace call dengan harga yang Zaman bagi, dengan servis dia yang menarik lah.